Welcome to Bazar Ramadan pelarian dekat Selayang. Korang tengok ni, meriah korang. Pelarian-pelarian buka Bazar Ramadan. Macam-macam juadah ada dekat atas berjalan kaki ni lagi. Kalau rakyat Malaysia berniaga macam ni, mesti dah kena saman punya, percayalah. Tapi diorang bebas berniaga. Nampak tak? Apa diorang berniaga tu? Makanan-makanan lah tu kan. Meriah korang. Tak payah typhoid. Tak payah lesen. Letak aja dekat penjalan kaki ni. Kalau kita lah kena buat semua tu. Kena ada typhoid, kena ada lesen. Bazar Ramadan. Meriah betul dekat Selayang sangat meriah. Penguatkuasa tak nampak ke keadaan ni? Takkan rakyat tempatan je kot kena patuhi undang-undang, tapi diorang bebas berniaga. Kita orang rakyat tempatan pun nak cari makan juga. Tapi kalau tak apa orang cakap, kalau tak kena masa, tak ada luck, kena saman, kena sita. Wah, ada buah-buahan. Korang tengok lah tu. Bazar Ramadan Selayang. Pelarian. Memang orang cakap apa? Wish, macam-macam ada. Murtabak pun ada ke? Murtabak ke tu? Penguatkuasa, meh lah kita datang dekat sini. Tengok-tengok, tinjau-tinjau. Apa nak jadi Malaysia ni? Apa nak jadi?